Kama dia katanya Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Nabi kita kata. Ni. Nabi kata gapo? Kita nak dengar Nabi. Lepas tu tak sada usik orang. Tu turut Nabi, turut Quran, turut hadis sesat. Ada, hamba tak ada maksud lagu tu. Tiba-tiba orang kampung, orang awam baru nak tahu kata, sesat demo ni. Dua heret kita nak wujud sesat pun dengan dia. Bergaduh, nak beki. Nanti dengar esok kamket tu. Esok dia nak beki. Beki benda hak pecah, darah dengar. Benda hak pecah. Ada jebur tak so? Ni kan. Otak ni kan. Kalau ni adalah kaca, paing pecah lagi dah. Lepas tu kita nak buat jadi jangak seperti di semula boleh tak? Payah. Malaikat kena bakar semula. Orang kita sekarang learning ni, walaupun petani, walaupun jalan, walaupun naratiwak pun, yang mikir, ikut mana kata ikut Quran hadis ni sesat. Nak bekir dah. Kalau bekir ingat sikit dah, nama jadi Wahabi. Jangan janglah kita ni, kita mari dulu. Lama ke supaya Wahabi, Allah pula kita. Ya situ ya. Nak kecek lagu tu dengan demo tu. Apa? Kerana kalau turut, Allah. Jangan Allah kita ni, kita mari lama pada demo. Jangan Allah. Subhanallah. Faham tu tak? Buatlah katalah. Berkerah di atas kita. Tadi itu kita nak kemah. Kata Quran hadis tu sesat. Kayak gitu. Demo tu nak heret pada Quran hadis. Sebab demo kata etika Quran hadis tu hidayah. Kita pergi kejak. Kita kata Quran hadis sesat. Pergi kejak. Jangan ada beki. Kalau beki jadi Wahabi. Tu dia. Kecek gini buat apa tu? Kerana nak wis sesuai dengan orang degil. Orang degil ni orang tua yang jaga nak. Ya dah. Kata tak sewi main bola, patah kaki. Dia main pula. Ya kasih cekak ya. Ya kasih cekak anak dia. Dia main pula. Kacau ni. Suruh. Supaya tu. Ya baru padang orang kita sini. Sebab itulah pendakwah ni kena orang nak tepat. Baru sedap. Ya reti keadaan. Nampak tu tak? Ya reti keadaan. Ni Allah orang dah hajak klik pada Quran, klik pada hadis. Quran kena faham balah tu, balah ni. Akhir sekali pecah perut. Kenapa? Quran hadis sesat. Orang kapal tu pecah. Aku ni dah pergi tetemal. Aku ngaji tadika pun tak ada pergi. Quran hadis buat pada sesat. Dia ni mengaji sampai jadi alim alamah. Quran hadis sesat. Aku nak turutlah hana. Tu bergaduh. Nak beki. Esok nak beki raya. Kita tak ada apa. Nanti dengar sudah. Nampak tu tak? Nanti dengar. Tapi minta beki jangan jadi Wahabi. Sudah. Wahabi ya pocok. Gitu. Kata mana? Quran hadis ibu hidayah. Kamu Quran hadis ibu sesat. Cocok situ. Jangan dah halih kacing. Wis sungguh gitu Allah. Ni nak halih kacing pula. Borang nampak tak? Sudah nampak. Siap buat kita ni. Ya kacau benda salah jadi lagu tu. Sebab tu amal banding pada masa dulu ni. Misal kata besi ni. Gigi. Dia kata gigi dia kerah pada besi. Kita pun tak ada apa. Molek kata gigi mu kerah pada besi. Allah besi dia kikir tengok. Kerak. Patahnya besi. Patah besi sudah? Tak pun. Patahnya gigi. Pas kita jawab tu nak pandai dengan muka tu. Zahir bukan murak. Tu baru kena. Orang pesen tu ya degoi. Hak ni dah. Hak ni dah. Hak dah degoi hak ni dah. Nampak tu tak? Sebab tu orang kita hak degoi ni dia kena hajar lah tu. Baru perik orang kita. Pasal dia mehti. Ambil hati buat apa? Hari ni lemah tak gerak sungguh. Ni tu syaitan apa dak wawek pula. Syaitan ke? Syaitan naik tasesnya adik syaitan. Ni nak boleh naik pula sekali lagi. Ya, mesti kata duit banyak. Tak ada apa. Gi minta kepada hantar duk puja tadi tu. Siuk dalam kayu. Kok hamuh hantar tu dalam buluh. Tak apa jadi duit. Kata. Game molek. Allahnya bodoh begitu lalu. Kata. Tu tak? Tu hamba kata pada syaitan lah. Orang lain pun tak ada kata apa tu. Tu repeh tu tak? Habis itu.